Saya dengar kata awak dapat 500,000. Yes lah. Jom kita keluar. Saya dapat 500,000. Pergi mana? Saya baru masak mi. Saya bawa you pergi makan fine dining. Lepas tu, beli kereta mewah. Hah? Beli kereta? Beli apa kereta? BMW. Wah. Halo ayah. Tahun ini saya akan balik dengan kereta mewah yang baru. You siap sedia dengan makanan besar. Tunggu saya balik ya. Jom. Tuan rumah, kenapa you ada kat sini? Saya tak takut dia sewa lah. Awak hutang saya 6 bulan sewa. Bila nak bayar? Ayo, tuan rumah. Gaji belum keluar. Tadi saya dengar kata awak dapat 500,000. Cepat bayar sekarang. Okey, lo. Saya bayar. Sebenarnya, kereta tempatanmu okey juga. Janji ada 4 roda sajalah. Betul-betul. Apa? Nak 30,000? Macam mana you tahu saya ada duit ni? Hah? Ayah dah sebar satu kampung? Tak apalah. Saya tolong bayarkanlah. Sebenarnya, tak payah rushing nak beri kereta pun. Pakai Grab pun jimat juga. Ya, betul. Baiklah. Saya belanja you makan western food. Pergi makan. Halo? Itu hari you hutang saya 100,000. Cepat bayar sebelum saya wiralkan awak. Okeylah. Saya bayar sekarang lah. Makan western food pun tak bagus. Makan roti canai lagi bagus. Bos, roti canai kasih 4. Sebenarnya, mi lagi stop. Ni mi saya lah.